Hey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Kampung Maliau Pusat, Surau At-Taqwa di sini. Dan tadi baru berjumpa dengan Ketua JKKK Kampung dan juga pengurusi surau Tuan Jumidin. Tanya sedikit mengenai keadaan di sini. Di sini ada lebih kurang 280 penduduk dan umat Islamnya lebih kurang dalam 30 saja. Dan ada juga kampung daripada sebelah sana dan sedikit ada beberapa orang akan datang juga pada majlis kita. Majlis Iftar Perdana Pedalaman Sabah akan dikendalikan oleh KD MRS Muslim. Jadi kita mendoakan Allah SWT memberikan kelancaran pada majlis kita dan hidayah Allah SWT semarak di bumi Maliau Pusat ini di daerah Pitas. Satu daripada daerah yang termiskin di negeri Sabah dan punya cabaran yang tersendiri. Doakan insya-Allah dan kita mendoakan agar mereka yang memberikan sumbangan dalam majlis ini mendapat diterima Allah SWT dan mendapat ganjaran yang melimpah ruah insya-Allah. Kita doakan keberkatan majlis. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.